sedikit maklumat kepada saudara kita yang ikuti bersama dalam video ni. Pada waktu kemarin itu, sebelum subuh dah ada berlaku likong di kawasan Bukit Dahlan, iaitu berkenaan dengan polis hak Saudi sana itu naik likong buah beberapa buah rumah di kawasan Dahlan, maka mendapati boleh igat 17 orang daripada orang yang duduk di kawasan Dahlan tu. Saya pun belum tentu lagi kerana ada laporan maklumat tu kata 17 orang secampur sekali dengan orang Jawi dan orang lain-lain negeri lagi di kawasan Dahlan tu. Maka igat lagi, iaitu berkenaan dengan visa, bukan visa haji hanya dia dapat igat tu ialah visa sihah ataupun visa ziarah yang duduk buat orang panggil buat keselamatan di dalam satu rumah di kawasan Dahlan tu. Maka telah ditangkap, diigatkan oleh pihak kerajaan hak Saudi. Sekarang ni hatta turun di Jeddah. Mana apa-apa kita tu bakat-bakat beringatlah yang duduk di dalam semacam tu di dalam visa pasal tu kita kena beringat sama tahu nak siapa masa haji tu. Allah ni tu dia tengah duk kuat, dia tengah duk pesak dan cari setiap rumah. Pada pagi ni juga masuk di dalam hotel yang saya duduk ni, duk cari orang. Pun belum subuh juga. Ni mana kata kuat bertambah kuat dia duk cari untuk nak utik orang yang tidak ada visa berkenaan dengan haji ni, iaitu visa haji lah. Sekarang ni saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.